Seramai 350 peniaga pasar harian Kamunting di Taiping membantah pengurusan baru tapak pasar malam dan pasar harian berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Interim Peniaga di pasar itu, Azri Fauzi, 30 tahun, berkata penolakan itu selepas pihak pengurusan baharu didakwa mahu melakukan rombakan besar-besaran termasuk proses temuduga semula terhadap peniaga di tapak pasar tersebut. Menurutnya, tindakan itu bercanggah dengan jaminan awal Majlis Pembandaran Taiping MPT bahawa semua peniaga sedia ada dikekalkan dan hanya peniaga baharu akan ditambah. Ujarnya, apabila pihak pengurusan baharu mahu menyaring semula peniaga, ia menimbulkan kemarahan kerana ada yang berisiko kehilangan tempat berniaga sedangkan ramai sudah berniaga lebih 30 tahun. Beliau ditemui utusan Malaysia selepas Perhimpunan Aman Peniaga Pasar tersebut di hadapan bangunan Majlis Pembandaran Taiping MPT. Peniaga turut menyerahkan memorandum bantahan kepada Yang di-Pertua MPT, Khairul Amir Muhammad Zubir. Azri berkata pasar malam Kamunting mempunyai lebih 200 peniaga manakala pasar harian Ahad pula disertai lebih 400 peniaga. Justru cadangan temuduga semula hanya akan mengekalkan sebahagian kecil peniaga asal. Sementara itu, Khairul Amir berkata keputusan muktamad isu tersebut tidak boleh dibuat terburu-buru, sebaliknya mesti melalui proses telus dengan memberi ruang kepada semua peniaga menyatakan pendirian masing-masing.